berada di penghujung 800 meter laki dan terus dimulakan untuk 800 meter untuk saringan yang pertama. Perhatikan kepada dudukan pelari di lorong yang ketujuh, Wan Fazri dari Kelantan 533. 851 ialah Kashful Ashmawi dari Brunei Darussalam. Dan kedua-dua mereka berada di leading pack terlebih dahulu, dan kemudian ada Syekh Mat Fahmi di lorong yang memulakan tadi di lorong 6. Yu Van Ram dari Perak 225. 204 dari Pulau Pinang ialah Puvinton. Daniel Safri 383 dari Melaka. Sivesh Rao 429 dari Johor. Sambil bersendirian di bahagian depan ialah Fazri. Untuk 400 meter yang pertama, cukup bertenaga daripada Wan Fazri. Sambil cuba dikejar oleh wakil dari Brunei iaitu Kashful Ashmawi. 400-nya Wan Fazri, Wan Zahari yang berada di bahagian depan. 1 minit 20 sudah pun berlalu. Kini memasuki 200 meter yang terakhir. Dan masih lagi beliau bersendirian saja di bahagian depan. Sambil cuba dikejar oleh Syekh Ahmad Fahmi yang berada di kedudukan yang kedua. Dan kemungkinan dalam 150 meter yang terakhir ini akan ada kejaran terhadap Kashful Ashmawi jika tidak berhati-hati pelari itu, kerana Syukri berada betul-betul di belakangnya, sambil Wan Fazri akan memenangi atau akan mengambil tempat yang pertama dalam separuh akhir yang pertama, diikuti dengan Syekh Ahmad Fahmi. Begitu juga dengan Syukri yang berjaya, ataupun Yuvan Ram yang berjaya melakukan pecutan di penghujungnya. Yuvan Ram dari Perak yang memperoleh tempat yang ketiga. Jadi ini adalah catatan untuk separuh akhir yang pertama. Wan Muhammad Fazri dengan 1 minit 54.61 saat di